payah ke? Tak payahlah. Nanti kalau ni belilah kan? Kalau hujan belilah. Payung. Dah. Lah tak buat payung. Yang itu kita boleh naik. Skuter yang tu. Sambung dinner day 2. Tak apa. Confident muka. Sekarang kita menuju kepada metro station. Kita nak pergi metro kan untuk naik ke. Kita naik T6. Kita naik T6 daripada metro. Untuk menuju ke ferry. Best pa, you don't want to hear me. Sorry my dear. I sibuk cari ubat tadi my dear. Aduh, pening ah. Ni ubat pening ah. Tak jumpa. Ubat menyuruk ubat lari ubat dia lari aku juga kejar tadi Sampai dia dia dekat luar. Kat luar. Bukan bawah ni bila ni? Atas ni. Ya, ni. Cakap yang awak ada mahal. Lah, lupa lah. Cakap lah. Okay guys, sekarang kita tengah nak cari train. Nak pergi ke naik ferry kan? Kita nak cari laluan T6. So kita dah jumpa jalan nak ke P6 untuk naik train. Tu tahu tak? Yes. Macam mana guys? Okey Okey. Semuanya semua okey. Tengok dia orang punya public transport yang ni macam tak ramai lah dia punya pengguna. Tak ramai orang menggunakan yang ni. Tapi sangat lawa kalau tengok bersih dia punya surrounding. Kita ingat kita ni macam dah waktu Malaysia tu. Ni dah tengah hari kot kat Malaysia. Akhirnya kita jumpa WC kan. So welcome okey. Ingat dekat sini tandas dia WC tau. Dia ni KP. Okey, nama dia. Station ni cantik sangat klasik. Tengok. Cantik. Cantik. Kalau kat KTM Malaysia macam ni dah hancing kat tepi tu. Sampai free. Baru nampak U kat sini. Tadi ada U ke Mi? Tu U3. Belanja diri satu. Apa? Jangan tuki. Dia nak lagi. Kita menuju ke laut guys. Kita akan pergi ke laut. Nampaknya hari ni orang mancing di sana ikan apakah yang dia akan dapat pada hari ini. Okay, kita akan melintas. Ada polis di situ. Tapi planner cakap boleh. So now kita dah sampai dekat tepi laut. Kita nak pergi ke Bosphorus line ni kot. Oh my god, untuk this is so beautiful. Look at that. Uskudar, I think so. Uskudar, yes.
sangatlah sejuk ya. Okay, kita dah nak sampai ke Ustuda Line sebelah sana. So this is the famous jambatan yang ada banyak seafood. Ni hari lain nanti kita explore. Sebab misi utama saya datang ke Turki lagi sekali ialah sebab nak makan fish tamus. Oh, rugi lah. Kalau nak balik boleh ni. Kita dah tengok. Ada 750 sekali dah. Padu siap. Sekarang kita dah on the way nak naik ferry. Ferry pun dah standby dah. Ferry ni agak besar ya. Duduk atas kan? Duduk atas Duduk atas ke bawah? Atas. Kat atas. Laut, kena mandi laut guys. Kalau kita mabuk dia. Oh, bawah ni tempat makan. Boleh makan lah kat bawah ni, ada meja. Dia ada 2 tingkat ferry ni. Harga dia gambar. Tu dia ada ikan juga dah. Kurang. Wah. Yes. Kat dalam ferry ni dia ada heater, so tak rasa sejuk. Kita boleh tengok bahagian luar ni. Kita dah turun daripada ferry. Sekarang dah sampai kat bahagian Asia, Istanbul. Seronok jalan pagi ni sebab ferry tak ramai orang. Jalan ni tak ramai orang. Maybe dia orang pun tak bangun lagi. Sebab ada orang melompat kat air. Ni tulis kat mana guys? Oh, 15 kc tu. Yang ni lah? Tak, dia C. Oh. Dia C 15. 15C. 15C guys. Ni 15N. Next destination kita akan naik bas pula. Naik bas berapa stop? 21 stop menuju ke Camikacami. So naik bas pun kita still pakai Istanbul card. Tak je nak. Tak je. Allah.
Okey, sekarang kita dah sampai ke masjid terbesar. Ya, Wak. Muka tak serenggah punya. Melebor. Okey, sekarang kita tengah kutuk orang sebab tadi dalam bas kita kena kawan je dia. Quiet please. Lepas tu dia pula mengikut. Kau Kat kita dia tak apa, bagi-bagi kita tak boleh. je. Balik lagi. Aina Channel. Tapi apa pula? Ini ada tadi aku cakap kau. Ini macam pasar raya lah. Ini banyak betul ni. Asal lalu dapat coklat ke apa? Asal Sekarang. lalu dapat ni. Ha? Sekarang. Beli aku. Nanti balik menyesal aku tak beli. Beli sikit Kita sedap. Nah, begini lah. Oh, you confirm boleh buat time mula kat sini. Okey, dah sampai. Ya? Wow. Cantiknya. Besar. So beautiful. Kita dah sampai ke destinasi kita untuk hari yang kedua ini. Ialah masjid Sambil Khatam. Kat sini. Situ. Sini lah saya nak. Sini nampak. Tu jambatan yang menghubungkan Europe dan Asian side pun dah jadi kecil. Okey, kita dah nak masuk masjid. Kau tak gasut dia mana? Tepi ni kot. Ada anjing kat tepi masjid. So ambil plastik seorang satu untuk simpan kasut. Yes, no? Sudah almari ya. Style lah almari kasut dia. Plastik. Ada dua option, sama ada nak letak dalam beg plastik and then bawa atau kita letak dalam almari. So hari ni kita nak letak dalam almari. Kan sini
letak dia. Perempuan masuk sana. Tarik. Ha. Tak. Jom. Rapid. Pada cafe tu, cafe tak ada WC. Takut kat kafe ada WC. Mana nak tahu? Kalau dia ada WC, saya sanggup minum. Sanggup minum kopi?
Asansöre bir Yadigar, asansöre beyler koy. Eşeğimi boşaltın üst kata gönderin. Abi tekrar eder misin, anlaşılmadı. Ceyhan Bey. Dört kişi geliyor. Yabancı bilgi olsun. How much? Mana ni? One round. Go. And this one here, Roma. Are you ready to order now? Oh. Oh ni dia punya ni. Ke? Bukan. Tu apa tu? Dia macam yogurt tu. Nah, ni ah. Ada kan? Geram. Kalau roti memang makan tangan mah sedap lah. Helva var, çekirdek var, çay var, kahve var. Freestyle. Satu, dua. Tumbler pun ada. Küçük tava şu solda olabilir ya. Veya diğer tarafta pardon. Ben bir diğer... Apa dia? Gula 5 kilo.